Ada orang hutang nega 100,000, janji nak bayar 3 bulan, sampai sekarang tak bayar-bayar. Betul ke selagi hutang tak bayar, saya sabar dapat pahala? Janji ke hutang sebenarnya mampu tapi sengaja lambat, apakah tindakan menurut syarak? Baik. Kalau orang hutang kita tapi tak bayar, guna kira? Tak guna, memang gitulah hukum dia. Faham? Kalau hutang tak bayar-bayar. Faham? Dah kata wajib bayar, tu dah lah kita. Faham? Hak kita aman ni tak akan kita dah. Asal hutang nombor lagi. Asal hutang nombor lagi. Tak. Lepas tu kalau tak bersusah hati, tak sah beri hutang. Faham? Kenapa? Hak jenis berhutang ni dia tak reti nak bayar. Sabar je lah. Dah sabar, boleh pahala. Saya hutang daripada zaman sekolah. Bukan banyak piti dah habis sampai sekarang. Ramai orang hutang. Dan belum pernah lagi seorang bayar. Puluh-puluh ribu, mungkin kat 100,000 dah. Daripada zaman sekolah sampai sekarang. 1,000, 3,000, 1,500, 600, 700, 30 ya saya cakap apa ya? 500, 400, 1,800, 6,000, 6,500, 7,000, 3,000. Seorang tak pernah bayar. Sampai sekarang. Tak pernah. Kita tak tahu cara orang bayar hutang mana, tak tahu. Nampak? Mudah-mudahan jadi pahala di akhirat. Betul tak? Dah mana pula orang yang tak bayar tu? Orang tak bayar tu kalau dia memang dia susah sungguh, maka dia jaga, dia akan dimaafkan di akhirat. Kalau memang dia niat tak mau bayar, maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri harta benda orang. Nabi kata laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Dalam kitab fatwa Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas, fatwa syar'iyah, orang yang berhutang tak mau bayar dikira makan harta orang secara batil, makan haram. Bila makan haram, kata Sayyidina Abu Bakar, tak terima sembahyang. Jadi pendek cerita, orang yang sengaja tak bayar hutang tak terima amal ibadat. Bahawa makan harta orang cara tak betul. Katanya Sayyidina Abu Bakar, la yaqbalu salat ahidikum fi jawfihi haram. Allah tak akan terima solat kamu yang ada dalam perutmu harta tak betul. Faham? Jangan main-main. Itu dalam dunia tak terima sembahyang. Akhirat hadis Nabi, kullu lamin nabata min sutin fannaru aulabi. Setiap kamu yang ambil harta orang cara tak betul, layaknya masuk neraka pada hari kiamat.